Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Berat sebelah merugikan kerajaan. So ini live pendek ya. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi JC Rita Udin dan jika awak menonton di Facebook tekan butang subscribe di atas, kalau di YouTube tekan butang member atau join. Baik, berat sebelah, sikap berat sebelah hanya akan merugikan kerajaan. Now, saya tahu dalam live-live saya yang lepas saya beritahu berat sebelah ni memang wujud sejak berdekad lamanya ataupun boleh kita boleh dapat bayangan jelas dalam semua kerajaan. Ya, kita jarang lihat contohnya masa Barisan Nasional mentadbir, masa Najib jadi Perdana Menteri atau masa Pak Lah menjadi Perdana Menteri, orang-orang yang dikira ataupun kumpulan yang dikira pro Najib atau pro Pak Lah atau dan sebagainya didakwa, didapati bersalah, disiasat dan sebagainya. Kita jarang lihat jika pemuda UMNO mengeluarkan kata-kata yang dianggap berbisa, ya, yang kalau sekarang di label 3R, diambil sebarang tindakan dan sebagainya. Tetapi kalau contohnya DAP, pemimpin DAP yang keluar kata-kata beracun, dan memang ada macam-macam tindakan siasatan dan sebagainya. So, pada masa itu juga pembangkang kata berat sebelah. Pembangkang pada masa itu yang kini dalam kerajaan. Kemudian masa zaman Muhyiddin Yassin, ya, saya tak nak beri contoh spesifik, tapi memang sahlah berat sebelah. So I know because saya sendiri rasakan. I don't want to elaborate more on that. Tapi sama juga Muhyiddin takkan, ya, kita tak lihat, ya, ahli-ahli Perikatan Nasional di bawah siasatan serius dan sebagainya. So itu memang saya tahu adalah satu kebiasaan. Tetapi di bawah pentadbiran ini memang berat sebelahnya agak ketara, ya. So memang mereka ni sebelum menjadi kerajaan ada macam-macam mereka kata nak lakukan, semuanya tidak dilakukan. Berkaitan dakwaan salah laku ke kuasa, salah guna kuasa ke rasuah dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ada dakwaan-dakwaan terhadap pembangkang. So selalu bila pentadbiran ini bercerita nak lawan rasuah, automatik orang akan bertanya, sebelum pilihan raya kata dah dedah bukti hitam putih. Contohnya mereka dedah bukti hitam putih mendakwa Zahid terlibat dalam skandal LCS, ya, ataupun Azam Baki, Rafizi Ramli dalam perhimpunan menuduh kau-kau Azam Baki ni macam itu dan dia akan macam ni macam tu. Tapi semuanya tidak senyap selepas PRU 15. Kalau Laskar Cyber, kalau penyokong mereka, mereka akan katakan ini atau di media sosial, ini kita menurut titah untuk bentuk kerajaan perpaduan, jadi kena sacrifice. Itu penyokong lah. But of course hujah itu tidak boleh diterima. Sebab adakah dengan berkata demikian maka awak berkata demi nak bentuk kerajaan boleh tutup sebelah mata dan sebagainya. So benda tu dah jadi weak point kepada kerajaan, dan sentiasa bila berlaku tindakan kita akan lihat retorik yang berpaut balik kepada benda yang saya sebut tadi. So tidak boleh lari dan orang tidak lupa. So lazimnya kita nak lihat rakyat lupa ke tidak. Dalam politik memang rakyat have short term memory. So kita perlu lihat dalam tempoh setahun, ya. Ini dah masuk lebih 2 tahun, tetapi mereka tidak lupa. Asyik-asyik mereka balik kat situ sahaja. So nampaknya benda ni tidak akan dilupai sehingga PRU 16. So ini merugikan kerajaan. Saya dah banyak kali, anyway saya dah beritahu dah, saya tak nak ratib benda-benda yang lepas-lepas.
Tetapi ini merugikan kerajaan kerana daripada menumpu benda-benda ni, sekarang ni penyokong mereka sendiri di kalangan orang Cina, kalau di luar, the biggest concern mereka cerita ialah ekonomi. Dan mereka bukan beri data pelabur lah, apalah, inilah. No, it's their ekonomi. Poket, perniagaan. Dan mereka dapat rasakan keadaan teruk berdasarkan apa yang saya lihat. Saya tak kata kerajaan tidak ada menempuh kejayaan tertentu. Ada. Tetapi juga kerajaan sedang menghadapi satu krisis di mana ada pengaliran dana keluar pelabur asing. Okey, itu pendapat saya lah. So anyway, ini adalah rungutan Cina dan hampir semua marah isu harga minyak. Itu pun nampaknya mereka pegang pada benda itu. So these are the concerns of the Chinese. Now, Chinese di luar, mereka tak cerita berat sebelah. Mengapa? Melayu di luar cerita berat sebelah. Hampir semua yang saya jumpa cerita berat sebelah. Mengapa? Mengapa? Dua-dua ada kelompok yang marah dengan kerajaan, tapi sebabnya amat berbeza bersandar kepada kaum. Mengapa? Ini kerajaan perlu lihat. It's real, it's out there. Okay. Now, kerajaan ni kalau atau Pakatan Harapan kalau nak berkembang dan tidak berpaut kepada UMNO dan sebagainya, dia perlu dapatkan sokongan Melayu. Untuk dapatkan sokongan Melayu yang dah merosot teruk, dia perlu dengar Melayu. So, jika Melayu berkata berat sebelah tetapi kerajaan tidak berbuat apa-apa, dan kita lihat kembali ya, kita cuba selidik mengapa benda ni terjadi. Kita lihat kalau benda-benda yang disebut oleh orang-orang tertentu yang Melayu, disiasatlah, inilah, tindakan cepat. Tapi sampai hari ini ada kenyataan-kenyataan berbisa yang saya dah sebut berulang kali, tidak ada apa-apa. So, maka persepsi timbul di kalangan orang Melayu dan memang kalau di luar, memang inilah cerita dia. Dia berkata, parti-parti Melayu dalam kerajaan takut DAP. I know that's not true. Tetapi dia berkata begitu. Why? Sebab mereka lihatlah. Tidak ada tindakan. Contohnya, pentas Anthony Locke, ada seorang Cina bercerita kalau fikir parti Islam atau parti Melayu, dia rujuk secara tidak langsung kepada PAS. Dalam kehadiran Anthony Locke, dia kata ia seperti potong kemaluan dan sebagainya. Sampai tahap itu, nothing. So, of course orang akan buat perbandingan. Dan ini memang jelas lah. It's very obvious lah. Okay. So, of course orang akan kata dia takut DAP. Tapi, kerajaan nak atau PH nak sokongan Melayu. So, you're not going to get it. Tapi, of course, dengan sokongan Cina dan dengan kerjasama dengan UMNO, gandingannya akan makin mantap. Tetapi, you are dependent on UMNO. So, dalam situasi ini, yang paling untung ialah UMNO. Sebab UMNO, dia dapat manfaat sokongan Cina dari PH. Dan Cina yang marah dengan PH, nampaknya sudah mesra dengan UMNO dan MCA. Dan di luar sana, kalau Cina, ramai yang puji, dan saya terkejut kebelakangan ini, Wee Ka Siong. So, UMNO is the only party ataupun parti yang paling meraih keuntungan daripada semua ini dengan tidak berbuat apa-apa. Dan dia boleh memainkan naratif Melayu menerusi Dr. Akmal. Dia tidak akan menakutkan orang Cina sebab orang Cina marah babak perkara-perkara ekonomi, especially harga minyak.
So ini semua membawa kepada kerugian. How you going to manage this? Saya tak tahulah. Saya tak tahu jika tiba-tiba diambil tindakan tegas, setegas yang diambil terhadap orang Melayu, diambil terhadap mereka yang mengeluarkan kata-kata berbisa contohnya dari DAP, adakah akan berlaku keretakan dan sebagainya? I don't think so. Adakah orang Cina akan marah? I don't think so. Ya, tapi I don't know lah, itu terpulang. Tetapi berat sebelah ini merugikan kerajaan. Dan daripada semua ni, yang paling untung, yang paling pakar strategi ialah UMNO. Dia dalam kedudukan yang dapat manfaat sahaja. So itu pemerhatian saya. Ya. Dan pemerhatian yang paling penting ialah perbezaan antara kaum, rungutan mereka terhadap kerajaan. Ada perbezaan jelas. Satu, orang Melayu fokus berat sebelah, orang Cina fokus ekonomi. Boleh tak masalah ni ditangani? Boleh. Tetapi there is no political will among political parties in Malaysia to settle the problem. Tidak ada kemahuan politik di kalangan parti-parti politik di Malaysia untuk menyelesaikan masalah ni, kerana awak boleh kata 3R ke apa, tapi hakikatnya mereka bersengketa dan mereka berpolitik atas landasan kaum dan agama. Ya. DAP sukar nak berbaik dengan PAS, PAS sukar nak berbaik dengan DAP. Boleh tak? Boleh. Saya nak beritahu kepada pentaksub PAS, awak cerita macam mana pun, hakikatnya ialah parti Melayu kedua sebenarnya yang berpeluk dengan DAP ialah PAS. Yang pertama ialah Semangat 46. Ya, yang kedua ialah PAS. Ya, so it's not impossible. PAS pun kalau kita lihat sejarah dia membuat keputusan berdasarkan juga kepentingan politik. Jangan, saya boleh, kalau contohnya ada pemimpin PAS yang nak berdebat dengan saya isu tu, saya amat rela. Tapi it's big mistake lah kalau buat. Memang banyak contoh dia lakukan demi kepentingan politik. So, nothing is impossible. Saya dah beritahu PAS. Penyelesaiannya mudah. Kata nak penyatuan Melayu. Jadi, kamu perlu duduk dalam kerajaan. Sebab bila duduk dalam kerajaan, Perikatan Nasional, 68 kerusi, kita tolak yang 6 tu, campur UMNO, okeylah kita ambil 74 lah, kira sekali yang bersatu tu. 74 campur UMNO 26, dah berapa? 100 kerusi kan? Campur kerusi Melayu PKR, Amanah, dah ada majoriti besar Melayu sahaja buat pertama kali dalam sejarah negara. Itu bukankah penyatuan? Politik persengketaan antara pemimpin itu bukan urusan Melayu. Demi rakyat sementara menunggu PRU, bukankah itu hala tuju sebenar? Tak, mereka menjadikan persengketaan antara pemimpin sebagai alasan politik untuk tidak masuk. Kemudian yang mendapat kesan negatif adalah rakyat. Kemudian suruh rakyat, Melayu kena bersatu, bangkit. Semuanya tak masuk akal. Ya. So, tak ada kemampuan atau kemahuan politik, contohnya PAS, even DAP, untuk selesaikan masalah ni. Penyelesaiannya mudah, satu langkah je ke depan. Duduk dalam kerajaan sekali. Betul, benar-benar menyahut titah Al-Sultan Abdullah untuk bentuk kerajaan perpaduan dalam erti kata sebenarnya. So itulah pendapat saya ya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.